Dulu iblis sahaja, hanya dia sahaja beribadat kepada Allah bersama dengan para malaikat. Walaupun dia bukan malaikat, dia daripada keluarga jin ataupun syaitan, diciptakan oleh Allah daripada api. Iblis ketika Allah cipta, dia jadi makhluk yang baik. Kemudian dia naik, kedudukannya naik, meningkat, disayangi oleh Allah, sehingga dia diangkat. Hanya yang diciptakan daripada api ini hanya satu sahaja di waktu itu di langit. Iblis diangkat ke langit, yang lain semuanya para malaikat yang tidak melakukan dosa kepada Allah. Malaikat dia tidak ada dosa. Iman malaikat dia tak turun, dia tak naik. Dia sentiasa beriman, dia tiada dosa. Waktu itu ada seorang makhluk yang hari ini kita kenal nama Iblis. Dia bukan malaikat, tetapi banyak ibadahnya, tinggi ilmunya. Iblis ketika itu, subhanallah, subhanallah.